Thailand memang panas gila. Cuma yang best dia kat sana penginapan lah, dia murah. Tapi memang habis lah. Memang puas hati lah. Alhamdulillah. Yang first time memang masuk dulu dekat Anyai pun macam tu juga. Lebih kurang dia dalam 1.5 dapat hotel yang memang elok gila. Okay. Kalau kat Malaysia ni satu hari RM50 hang dapat apa je hotel. Kat sana boleh lah nanti kalau nak nak letakkan klip video sikit bilik hotel kita kan. Dia tak panggil hotel, dia panggil apa? Homestay pun bukan. Resort Lah. MyDog Resort. Boleh check dekat Markas Cik D punya account. Kalau hampa pergi, hampa boleh Roger Cik D boleh arrange benda tu. Yes, saya nak booking boleh Roger. Memang puas hati, serius cakap. Bilik luas, kemudahan ada. Yang best dia bilik tu, dia duduk atas kolam, dia terapung. Tu best, unik. So toilet dia pun ada konsep jungle punya konsep ada. Ada kolam. Minimalis punya konsep pun ada. So kau pilih lah kau nak melengung yang mana kan.